tu sebenarnya tak tahu sangat tentang Alora Pants ni. So bila selalu tengok Zita post kan dekat FB, dekat IG, so macam tertarik lah tengok dengan dia punya kelebihan-kelebihan dia kan. Adalah akak tengok-tengok dia punya search, tengok dia punya kelebihan dia, apa yang ada daripada Alora Pants tu. So rasa di hati tu nak kena cuba ni sebab maknanya umur dah 40 lewat 40-an ni kan. Dah mulalah rasa macam-macam kan. Lutut pun nak cepat lengoh lah, kaki cepat kebas lah kalau duduk lama-lama. So nak cari something yang boleh membantu lah benda tu kan. Kalau nak ikutkan memang setiap orang pun bila dah masuk fasa umur macam ni memang akan berlaku akan berlaku benda-benda ni. So kita kena cari something yang untuk support lah, untuk bantu kan. Jadi tu yang bila tu kontak kita tu. Okay. So jadi bila Kak Na dah baca dah dia punya manfaat Alora Pants tu, so bila Kak Na nak cuba tu apa jadi matlamat Kak Na pakai tu? Ada kalau let's say kalau ada masalah ke yang menyebabkan Kak Na betul-betul nak try Alora Pants? Okay, sebenarnya macam tadilah Kak Na cakap tu, bila umur macam ni memang macam akak sendiri pun memang ada dah tinggi. Lepas tu kita selalulah rasa macam mudah nak rasa pening kan. Mudah rasa pening. Lepas tu bila macam rasa berat badan tu bertambah sikit, kita mudah cepat penat tau. Buat ni sikit dah hai dah penat kan. Jadinya bila itu yang punca nak cuba juga tu, nak cari something yang sebab kalau kita nak dapatkan suplemen atau apa-apa ni, kita tak boleh simply ambil je kan. So kita kenalah buat research sikit, tengok apa sebenarnya kandungan dia, apa kegunaan dia kan. So bila tengok Alora Pants ni memang memenuhi lah apa yang akak nak tu. Tu yang akak cuba tu. Okey, jadi lepas 6 bulan Kak Na cuba pakai Alora Pants ni, apa kata positif ataupun kalau ada yang negatif yang Kak Na rasa sepanjang 6 bulan Kak Na gunakan Alora Pants ni? Okey, pada mula-mula peringkat awal tu memang tak nampak lagi kesan ni lah. Mungkin seawal dalam macam 3 minggu macam tu belum rasa lagi. Mungkin dia tak samalah pada setiap orang kan. Mungkin yang pada akak ni lain lah kan. So bila selepas 2 bulan macam tu baru ada rasa lah. Kita pakai Kak Na rasa tu? Macam kaki lutut dah kurang lah, rasa lengoh. So memang akak pakai hari-hari tau, pergi office pun pakai. Tak kira walaupun kalau pakai walaupun pakai pants, selalunya orang pakai yang jenis pants ni, kalau kita pakai skirt atau pakai baju kurung kan, ni tak, walaupun pakai seluar, dalam tu still pakai Alora Pants. Rasa macam nak cakap dia rasa macam dia support kita tau. Bila lepas tu dengan perut kaki tu kan. Support kaki, support perut. Lepas tu kurang lah, sakit kepala tu pun kurang. Yang tu tak tahu apa dia punya connection dia, tapi memang terasa. Maksud dia bila pakai tu makin lama Kak Na rasa sakit kepala tu berkurang kan, compare betul. Compare dulu memang, kalau sebab dulu selalu memang rasa kerap lah sakit kepala ni. Lepas tu yang paling ketara memang lutut lah. Paling ketara memang lutut. Dah tak, bukan nak kata totally tak ada kan, tapi jarang dah kena lengoh-lengoh ke. Berjalan pun sedap. Bila pakai tu rasa macam ada something yang support kita kan. Jadi bila jalan tu rasa tak adalah rasa macam nak lengoh ataupun nak rasa terselia. Selalunya kadang jalan lebih sikit dah rasa dah kat lutut tu kan. Lutut tu rasa memang kurang. Dan perut pun dah turun sikit. And then berat badan berat badan memang ada turun satu, walaupun tak banyak tapi memang ada turun.
Oh, okey. Jadi betul lah yang apa Kak Na baca tu kan, sebab alur pun dia tolong, orang kata apa, dia regulate kita punya metabolism kan. So metabolism okey, so insya-Allah lah lemak-lemak pun hilang. Sebab kalau kita pakai, memang banyak macam orang jual tu bengkung lah, apalah semua kan, tapi bila pakai tu sekejap je kita dah rasa macam nak menafas pun susah. Lepas tu kadang-kadang itu yang sebenarnya buat pening tau. Kalau macam orang-orang yang macam akak kan, yang selalu kena sakit kepala ni, bila kita tak selesa sikit, dah mula dah. So macam Alora Pens ni, dia tak ada, macam tak ada tulang, tak ada apa kan. So dia tak ketat kan. Dia macam just nice bila kita pakai tu. Itu yang rasa selesa lah. So sekarang memang tak pernah tinggal, pergi kerja yang pakai. Okey. So okey, dah 6 bulan ni Kak Na pakai, memang alhamdulillah Kak Na dapat rasa yang Alora Pens ni membantulah kan, membantu. Walaupun macam Kak Na cakap tadi, macam sakit lutut walaupun dia tak totally hilang, tapi pakai tu rasa membantu kan. Betul. So sakit kepala hilang, orang kata berkurangan. So alhamdulillah. Kita pun happy sangat apa tu memperkenalkan Alora Pens ke Kak Na kan. So yang pertama tu macam alamak Kak Na tak ada rasa apa-apa ni, macam mana. So boleh lah, mungkin dia setiap orang mungkin dia punya apa tu orang kata, dia punya tu lain kan, tak sama dia punya body masing-masing. Kesan dia tu tak sama ikut body. Itulah nasib baik Kak Na tak putus asa kan. Continue pakai lagi, memang tu memang tu. Memang tak, kali ni rasa macam tak nak lah. Selalunya kalau macam kita cuba, bila dah tak ada tak nak dah pakai, nak tukar dah yang lain kan. Tapi yang ni sebab kita rasa memang dia punya manfaat tu ada banyak, jadi kita kena cubalah kan. Cuba sampai berbulan-bulan tu, bila dah nampak kesan tu, baru seronok lah. Seronok kan. Kita pun seronok bila dengar Kak Na cakap maksudnya Alora Pens tu berguna lah, membantu kan. Sebab kita nak dapat manfaat dia. Kalau tak dapat tu yang kita rasa frust kan. Tapi alhamdulillah kita dapat juga. Betul. Okey Kak Na, terima kasih banyak-banyak.